sediakan sendiri bahan, sediakan sendiri radas. Faham tak? Tengok tak perlu. Yang eksperimen tu ada tak? Apa? Misi medical set. Settle. Okay. Sebaik beritahu. Dah match ni. Memang selalu dia slow. Salahkan dia. Biasa boleh biasa boleh istilah buat dia buat dia dia biasa sekarang tidak boleh dengan air. Nanti kalau makan dua perkara, air dengan kebakaran. Iya.
Sudah sila, yes, sudah sama pula, lalu kita mengalir, sudah ada binatang ini. Akhirnya dengan nilai PH lagi. Faham tak? Untuk step A, kita akan buat 3 perkara. Pertama, metal oksida, magnesium oksida dan aluminium oksida. Untuk step A ni kita akan guna ni. This one apa? This one? This one apa? This one apa? Tabur didik. Ini tabur uji, ini tabur didik. Tabur didik dia besar sikit. Tabur didik tak boleh guna untuk panaskan. So untuk step 1 ni guna tabur uji. Tabur uji ni masukkan natrium oksida, masukkan air dan goncang dia. Tengok dia. Lepas goncang, masukkan dalam bika, cek pH. Cek pH value dia berapa. Itu je. Senang je untuk set reaction dengan air. Sekarang reaksi dengan asid dan kali. Nak palas lagi, sifat oksida abaikan dia. Memang video macam tu. Okey, untuk step 2 bahagian B kita akan guna tabur didik. Kita guna tabur didik. Tabur didik ni kita akan panaskan dengan pelenu bansen. Panaskan tu bukan letak rapat-rapat dekat pelenu bansen tau. Tengok betul-betul. Kita tak letak rapat dengan pelenu bansen. Nanti akan ada api kan, just layu atas je sambil swirl. Pegang ni guna pemegang kayu. Nanti kena cari sendiri kan, pemegang kayu. Dah panaskan, bila dah panaskan, dia dah larut. Bila dah larut, apa? Okay. Tengok bila dah panaskan kacau, tengok dia larut ke tak larut. Itu je. Ini untuk eksperimen B. Betul. So lepas ni cikgu nak kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 6. Sorry, kumpulan 1, 2 dan 6 akan buat Pak A. Kumpulan 3 dan kumpulan 4 akan buat Pak B. Faham tak? Faham. Okey. Dah tengok dalam video tadi ada sebelah tahu tak? Dah tahu ada dah? Pergi cari sekarang. Untuk experience ni. Nama apa dia? Satu ya. Ada. Belum mana? Yang tu test finish ke? Yang tu nak larut dia program apa test finish. Tak banyak tak?
Itu apa? Ya. Tengok penutup habis. Penutup yang tak. Ya. Okey, kelas untuk eksperimen guna penutup tu, satu tabung uji kena penutup berbeza lah. Yang guna penutup sama. So kalau ada 3 tabung uji, 3 penutup lah. Faham tak? Kalau aku dah uji, dia ke satu. Tengok tu dulu. Okey, untuk penggunaan page shifter, baca guideline dia. Buka tu tengok dulu. Jangan main ni ya. Islam jangan. Ni guideline dia. Ya. Kalau eksperimen pembakaran tak boleh penutup. Eksperimen pembakaran tak boleh penutup sebab kamu kena kacau dengan roh kaca. Tengok semua dia kesal. Ni lighter, ni spatula. Ya, spatula. Eksperimen melibatkan siapkan ni pakai glove. Yang mana guna pembakaran tadi? Pembakaran. Pakai glove tu. Ada lighter. Lighter dah ambil. Lighter dah ambil. Dah. Boleh. Makan lighter. Masuk dulu. Sai, dalam ni kat sana sai. Ya ke? 3 je. 3 je. Sulfur dioksida kita dapat. Ikan ada. Ikan ada. Setiap kali guna ikan kena risau. Move the potato head. Basuh dengan distilled water. Ambil je. Macam mana nak tengok? Macam mana tengok kali-kali lemak tu ada tak? Dia cukup ke belum? Dia sekali dia besar dia apa? Jadi kita orang kata siap tau, buka. Bukan nasi. Coba magnesium oxide, silikon ya. Itu magnesium, itu potassium ya. Ini bukan ini sebenarnya. Buat banyak ya. Orang ada guna silikon kan? Jadi tak?
ahli sendiri-sendiri ya. Buat balik. Itu banyak biar. Mantap tadi. Nanti ada berita. Coba kecil. Ya. Ini saya pasal di semua dekat sini. Ini tak menguji, kita nak tak mendidik. Yang B tu, ni last voice. Yang B tu, guna tabur didik, kena guna tabur uji. Guna tabur didik. Kat sini guna tabur uji kan, buka kepada tabur didik. Sebab nanti kamu nak panaskan. Last road pun setiap kali nak sul tu, gunakan last road yang berbeza tu masuk last road tu. Ya, tu tabur didik. Yes. Dia banyak pattern. Tak juga. Kalau nak guna yang sama, sebelum kacau tu masukkan dengan air sering. Ini dah kacau. Ini bukan, ini suruh balik. Semua kat sini. Catat pemerhatian tu. Nampak tak ni? Tak tergerak pun. Ada? Lebih sikit lain. Tak. Nanti nak suruh tu lebih sikit lain. Ya. Tadi kita lecture. Dia tak ada. Fokusnya di bidang. Ya. Dengan air, tengok larut ketak. Larut ke? Buat balik. Gomol tu nanti kita belajar. Okay, kelas waste water buang kat sini ada liter besar. Waste water jangan buang dalam sink ya. Kelas, oh kelas waste water yang bahan-bahan buangan nak buang tu tak dalam ikan, enak buang dalam sink. Ini bukan ini sebenarnya ini sebenarnya itu tak ada
buat Buat NC dulu. Kalau tak ada nanti tu buat ni. Buat NC dulu. Buat yang mana ada. Kelas serbu-serbu tu lepas dia guna letak kat depan dan dia tinggal kat meja. Nanti kawan-kawan mencari meja isi. Lima poin. ML. Baik, Cak. Bagi kembali. Asal ni juga saya dapat. Kita UKF. Okey, kelas tengok sini. Tengok sini. Saya nak tengok ni apa? Sekarang ni ada silinder pendekat yang berlainan sukatan. Tengok. Next time nanti kamu tengok buku tu, ambil yang paling minimum. Contoh kalau dekat buku dia cakap 5 ml, so tengok yang paling minimum. Yang paling minimum. Contoh kita ada tabung, kita ada silinder pendekat yang 5 ml. Kita ada silinder pendekat yang 10 ml. Ada silinder pendekat yang 25 ml. Lagi kecil, dia lagi tepat. So kalau ml tu, kena guna yang kecil lah. Kalau 5 ml tu, ambil terus yang kecil. Faham tak? Nanti kamu time ahli ni, kena beware lah. Kena tengok lah. Okay, teruskan. Dah? Lagi, teruskan. Dah dapat tak? Dia larut tak larut? Tak larut, teruskan. Ha? Tak ada orang tahu. Ampun. Ada yang menulis pun. Untuk asid, hati-hati ya dalam bagi kena mata. Kalau kena beritahu. Ha? Dah. Dah siap? Buat lagi. Bagi dapat 3 ayam tadi ayam. Nama apa? Banyak juga. Oh ya. Oh ya, boleh. Oh, ada betul. Betul Pak Presiden. Betul kan? Apa? Medium ni siapa? Medium hydro sat.
dinamika sendiri. pH kita lepas guna dengan distilled water dulu tau, baru guna untuk solution lain. pH kita measure, rinse dengan distilled water dulu sebelum guna ke solution lain. Nampak tak? pH kita measure, rinse dengan distilled water dulu. Distilled water sebelum guna ke solution lain. Habis maksudnya dengan kita banyak ni siapa yang sini? Voice water kat sini, tapi bahasa kat sini. Kita balik cik, bagi tak? Basuh kita dengan distilled water. Lepas tu masukkan dalam 60 ml. Sebelum nak letak dalam single berdekat tu, basuh dulu single berdekat dengan seling. Jangan letak rapat. Dah layu-layu.